Pernah tak rasa susah nak ajar anak-anak atau pelajar kita tulis tulisan berangkai? Hari ni, jom kita tengok satu kaedah mudah ada 3 langkah je yang memang direka khas untuk bimbing mereka daripada tak tahu langsung sampailah tulisan jadi lancar dan kemas. Jom kita mula. Okey, persoalannya sekarang, macam mana cara terbaik nak ajar budak-budak, terutamanya pelajar tahun 3? Tangan mereka kan masih belajar lagi nak pegang pensel dengan betul. Kuncinya sebenarnya ada pada struktur dan cara kita bimbing mereka, dan itulah yang kita akan bincangkan hari ini. Baiklah, jom kita tengok penyelesaiannya. Kita akan guna satu strategi 3 langkah yang mudah diikuti. Ia direka untuk bina kemahiran mereka sikit-sikit daripada mula-mula belajar bentuk huruf sampailah mereka boleh menulis dengan yakin dan lancar. Kita mulakan dengan yang paling penting. Langkah 1, membina asas yang kukuh. Fasa ni, dia macam tapak rumah lah. Kalau tapak tak kuat, bangunan ke atas tu pun nanti goyang. Jadi, ini memang kena buat betul-betul. Format pertama ni kita panggil transliterasi. Tujuannya senang je. Kita nak latih tangan pelajar tu supaya dia automatik tahu macam mana nak gerakkan pensel untuk buat tulisan berangkai. Orang panggil memori otot. Maknanya tangan tu dah hafal pergerakan. Dan waktu inilah penting sangat guna buku garis 3 tu supaya saiz dan tinggi setiap huruf tu konsisten dan cantik. Macam ni lah latihannya. Pelajar akan nampak perkataan biasa, contohnya buku, dan tugas dia cuma tulis semula dalam bentuk berangkai kat ruang kosong tu. Nampak mudah kan? Ini permulaan yang bagus supaya mereka tak rasa takut. Dan inilah hasilnya. Bila kita tunjuk contoh yang dah siap, mereka ada sasaran yang jelas. Oh, macam ni rupa tulisan yang kemas, yang sama saiz dan bersambung elok. Jom kita buat lagi satu contoh untuk bagi lagi faham. Kali ni perkataan kaki. Ingat ya, pengulangan tu penting. Lagi banyak mereka tulis, lagi kuat memori otot tu dan lagi yakinlah mereka nanti. Sekali lagi, kita tunjuk hasil yang dah siap. Cuba perhatikan macam mana setiap huruf tu bersambung dengan licin. Inilah asas yang kita nak mereka betul-betul kuasai sebelum kita pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, bila pelajar dah nampak selesa sikit membentuk huruf, kita naik level. Kita masuk langkah 2. Sekarang ni, cabarannya bukan setakat salin je, tapi dah kena mula berfikir sikit dan perlu lebih teliti. Format kedua ni kita panggil melengkapkan perkataan. Sekarang kita dah beralih daripada menyalin kepada menyelesaikan masalah. Pelajar kena jadi macam detektif sikit. Dia kena cari huruf apa yang hilang dan yang lebih penting, fikir macam mana nak sambungkan huruf tu dengan kemas kat huruf depan dan belakangnya. Contohnya macam ni. Pelajar nampak huruf M, A, lepas tu ada tempat kosong dan A lagi. Jadi mereka kena fikir, huruf apa yang sesuai kat tengah tu untuk jadi satu perkataan yang logik. Dan jawapannya ialah mata. Tengok tu, perhatikan betul-betul macam mana huruf T yang baru kita masukkan tu bersambung dengan A sebelum dan selepasnya. Inilah ujian ketelitian yang kita nak asah dalam langkah kedua ni. Jom kita tengok lagi satu, L, O, R dan tempat kosong. Latihan macam ni ajar mereka untuk tengok perkataan tu sebagai satu aliran yang bersambung, bukan lagi huruf-huruf yang terpisah. Macam gerabak kereta api lah, semua kena bersambung elok. Jawapannya mestilah lori. Jadi pada tahap ini, pelajar bukan je dah boleh bentuk setiap huruf, tapi dia juga dah mula faham macam mana nak sambungkan huruf-huruf tu dengan teliti untuk jadi satu perkataan yang lengkap. Dan sekarang, kita dah sampai ke langkah terakhir, langkah 3. Dekat sini kita nak kaitkan kemahiran teknikal menulis tu dengan tujuan sebenar dia, iaitu untuk menyampaikan makna. Format ketiga ni namanya padanan gambar dan tulisan. Ini kemuncak latihan kita. Kenapa ia penting? Sebab ia gabungkan perbuatan menulis tu dengan kefahaman. Bila ada gambar, proses belajar pun jadi lebih menarik dan lebih mudah nak ingat kan? Latihannya nampak macam jadual. Pelajar kena padankan gambar dengan perkataan yang betul dulu. Lepas dah jumpa padanan yang betul, barulah mereka tulis perkataan tu dalam tulisan berangkai. Jadi ada 2 tugas dalam satu latihan. Dan inilah hasilnya. Bila pelajar dah boleh selesaikan latihan ni, itu tandanya dia dah betul-betul faham. Dia dah berjaya gabungkan gambar, makna perkataan dan kemahiran tangan dia untuk hasilkan tulisan berangkai yang bermakna. Jadi, jom kita simpulkan ketiga-tiga langkah tadi menjadi satu strategi pengajaran yang lengkap dan betul-betul berkesan. Inilah aliran kerja yang menjadi kunci kejayaan strategi ni. Kita mula dengan latih tangan melalui transliterasi. Lepas tu, kita asah ketelitian dengan melengkapkan perkataan. Akhir sekali, kita kaitkan tulisan tu dengan makna melalui padanan gambar. Setiap langkah tu dibina atas kejayaan langkah sebelumnya.
Kena ingat, macam mana-mana kemahiran pun tak ada jalan pintas. Kesabaran dan latihan yang tersusun adalah kuncinya. Kerangka kerja yang kita bincangkan hari ini boleh jadi macam satu peta untuk anda, sama ada sebagai guru atau ibu bapa, untuk bimbing pelajar ke arah tulisan yang bukan sahaja kemas tapi boleh jadi alat komunikasi yang berkesan. Sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikirkan. Dalam zaman yang semuanya dah digital ni, kita type je semua benda, agak-agaknya penting lagi tak kemahiran tulisan tangan ni untuk masa depan? Fikir-fikirkan. Pernah